Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Masih lagi dalam yang sama juga, iaitu 6 September 2024 Masehi bersamaan dengan melepas waktu maghrib sekarang ni. Bahkan melepas waktu isyak dah. Sekarang ni maknanya 6 September 2024 Masehi bersamaan dengan bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 11.56 malam. Dah buat dah daily report hari ni. Okey, untuk sekarang ni untuk video daily report untuk 6 September 2024 Masehi bersamaan dengan 2 dan 3 Rabiul Awal. Okey, seperti biasa video daily report kita pada malam ini. Malam tadi saya tidur dalam pukul 10 pula dah. Pukul 3 pagi, bangun pula dah 6.30 pula dah. Pukul 6 pagi. Dah dah malam tu 5.30 dah dah. Lepas tu sambung balik. Tepat 6 pagi saya bangun mai subuh. Kemudian lepas mai subuh saya terus pergi ke Dajat Dah lah. Makan sarapan. Moga janji dah nak pergi hiking. Rupanya kena kecing pula. Sama macam ni Jumaat lepas juga. Jumaat lepas pada 30 hari bulan 30 hari bulan Ogos lalu pun benda sama juga. Dah jauh lah berlaku. Benda berulang perkara yang sama. Jadi tak ada lagi lah tunggu sampai pukul 8 tak ada bang-bang, tak betul lebih budak-budak ni. Maka kena kecing pula lah. Kena lipat kena dia. Lepas tu saya pun balik bangun pukul lepas tu saya pun tak ada waktu jaga apa lah. Musim balik pergi ke rumah Kak Long saya pun buat review ada kan, saya buat review tu kan. Review tentang hadiah Shakila tu. Tapi video tu memang tidak di-upload di sini pasal terkubur dalam Oppo tu. Aset lama tu. Jadi video ni pun berlambak lagi ni. Video hak sepatutnya saya masuk ke dalam channel tu, tapi berlambak dah lagi lah. Hak saya tak ada. Jadi masuk ke channel ni lah. Mana kalau saya kata bila siapa masa gila video hak saya sedang buat sekarang ni upload dah, maknanya video-video tersebut sudah di-upload lah. Kita ikut turut lah satu. InsyaAllah saya akan usahakan untuk masuk ke semua sekali channel lama re-upload balik lah insyaAllah lah. Okey, panjang lalu pula lah. Lepas tu saya buat review lepas video tu saya pun pergi pada dalam pukul 11.40 tu saya terus pergi hantar kepada Shakila tu hadiah dia. Hadiah Ainu tu saya tak bagi lagi. Lepas tu saya pun balik rumah sekejap untuk mandi, salin pakaian dan terus pergi pula untuk sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat ada acara salawat lah sepanjang bulan Maulud ni. Jadi ada acara selawat daripada pejabat agama negeri lah. Jadi lepas selawat tu balik rumah lah. Balik rumah saya, tapi saya tak saya balik rumah saya sekejap ambil telefon betul lah masa tengah semaya tu pecah skrin. Masa tu lah pecah skrin lah. Saya ada hari tak? Video tadi. Lepas tu pecah skrin tu saya nak pergi back key, dia kata tak boleh, tak ada bahagian apa semua. Dah ada tu pun habis stok dah. Maknanya benda tu expired lah maknanya. Dan Shopee ada second hand bendanya. Tapi skrin tidak dijual. Jadi selepas selesai benda tu
bagi nak lupuh dah lah. Bagi lupuh dah. Apa model saya hak saya pakai tu. Sudah lupuh sudah. Cina tak akan benda tu. Bagi Cina tu kan. Lepas tu saya pun terpaksa beli ni. Hak ni lah. Vivo Y03 ni. Lepas tu saya pun terus pergi ke, lepas tu klik mula ambil duit. Simpanan saya 200 tu, lepas tu pinjam dengan mak saya 100. Untuk cukupkan 400. Harga telefon ni 399 lah. Lepas tu buat lepas berkira dengan dia tu, dia dia update lah telefon ni. Macam biasalah, servis biasalah. Update apa semua tu. Lepas tu terus saya bayar di situ RM1. Saya singgah kedai sikit, minum air. Dan saya ambil ada duit ni, ada telefon ni ada RM50 ada duit daripada BSH kalau boleh panggil. STR bering dululah STR. Daripada RM50 daripada STR. Duit sendiri saya campur dengan duit mana campur semua sekali baru 300. Tambah duit saya 100 jadi 400. Cucur RM1. Lepas tu saya balik daripada mana? Lepas balik daripada daripada kerja. Daripada tukar, saya singgah mau balik beli tu. Lepas tu balik daripada beli telefon ni, saya sempat juga singgah di stesen minyak. Bagi pinyata bank kepada ni lah, kepada mak saya. Lepas tu saya pun pergi pula, keluar balik pula. Pas maya asar saya keluar balik. Asar pun sudah pelik dia. Berapa dia? Balik sekejap tu, terus pergi pula ke rumah kak saya. Lepas tu sampai ke malam duduk main ke rumah tu. Ke kedai fikri apa semua, pergi ke masjid ke apa. Ke maghrib semaya esok. Lepas tu dapat kedai fikri apa semua tu. Pukul sebelah berapa ni? Sebelah 40. Sebelah 45 tu aku tolak balik. Lepas tu pukul 11.50 ni saya terus buat video. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video buat daily report kita untuk hari ini. Untuk edisi 6 September 2024 Masehi bersamaan dengan 2 dan 3 Rabiul Awal 1446 Hijrah. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.